Kena. Kali ni kena. Okey. Alright guys, Assalamualaikum guys. Pagi-pagi, selamat pagi guys. So gang, pagi ni aku casting arwah lagi dekat spot sawit. Spot ni pun itu banjir. So sekarang ni dah surut. Banyak spot-spot yang kat kawasan tempat aku ni dah surut. Jadi ikan selung banyak guys. Macam kat sebelah aku ni ada parit. So kalau tak tahulah dalam kamera boleh nampak ke tak, belah sana tu banyak tau. Banyak ikan seluang. Belah sini dengan belah sini. Ini ada parit juga. So banyak guys ikan seluang. So sebab sebab kat sini bol lepas banjir. So air dah surut. Jadi bila air dah surut tu, ikan-ikan tu mungkin biar time banjir dia orang bertelur ke apa kan. Lepas tu sekarang ni memang ikan seluang tengah banyak sekarang ni dekat kawasan tempat aku. So mungkin bila ikan seluang ada, mungkin haruan tu pun mungkin ada lah kan. Mestilah sebab makanan ada, mestilah predator pun ada kan. Jadi tak tahulah, kita try dulu tengok macam mana. Untuk kali ni aku datang lagi, tapi banjir dah surut. Jadi aku nak test lah, tengok kot-kot lah ada rezeki sangkut kat sini kan, seekor dua ekor kat spot ni, tengok macam mana. Sebab aku kalau aku datang spot ni memang tak pernah lagi lah dapat ikan. Adalah dalam seekor dua tapi curut lah, tak besar. Jadi itu je lah sekali dua. Lepas tu dah tak dapat lagi ikan kalau aku datang spot ni. So aku nak repeat balik dekat spot ni, tengok macam mana. Lepas banjir ni kot-kot lah ada ikan yang lapar-lapar kan, sudi nak makan umpan aku. Jadi tu macam biasa guys. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita test gasak, try mancing lah, tengok macam mana. Kalau kot-kot lah ada seekor dua ekor yang nak makan kat sini kan, kita tak tahu, kita test saja guys. Okay guys, jom stay tune, let's go. Kita try mancing, ada hasil ke tak ada hasil, kita tengok dulu guys. Okay jom, let's go. Okay guys, so macam biasa pagi ni kita pakai soft rock dulu guys. Okay, kita try main top water dulu, tengok macam mana. Okay, bismillah. Aduh, janganlah sangkut awal pagi ke ni. Okay, kita sini pak. Bismillah. Mengapa tak ada? Makan. Ni makan. Jatuh termakan guys. Kasar tu. Aku nak sangkut ni guys. Okey. Alhamdulillah. Jatuh termakan guys. Aku nak sangkut. Makan punya. Okey, good size. Okay, good size guys. Tu dia. Ni dia guys. Okay, good size guys. Jadi aku balik kat situ guys. Aku balik sebab aku ingat sangkut. Sebab situ banyak, bawah tu banyak pelepas sawit. So aku ingat sangkut, rupanya tak tahu dia makan. Okay, alhamdulillah. Okay, good size guys. Gemuk elok, alhamdulillah. Mantap guys. Okey, terbaik. Step pertama guys. Alhamdulillah. Waduh. Okey.
Waduh, aduh, lucut guys. Aduh, sayang. Lucut guys. Aduh, inilah main dekat pot air hitam. Tak nampak dia kejar, tak nampak dia apa, tahu-tahu dia sambar guys. Ayuh, sayang. Kalau tepi kayu ni ada sampah. Tepi ni ada sampah. Apa dia? Tak lekat guys. Kena. Kali ni kena. Okey. Alah sangkut. Padu guys. Alamak, sangkut pula. Ada lagi ke tak ni? Oh, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wih, besar. Wih. Besar guys. Alhamdulillah. Besar guys. Wih, monster kan. Gila lah. Tersambar gila tadi tu. Padu guys. Gila guys. Besar gila guys. Gila guys, besar gila. Kat situ tadi kan, dia sambar. Gila. First dia sambar tadi miss tau. Sampai naik ekor dia guys. Ekor dia sambar. Ekor dia melibas tau. Tapi sayang tak kena. Aku balik kali kedua. Ni dia guys. Berapa? Besar guys. Sekilo lebih ada ni. Gemuk hitam. Okey. Apa guys, besar gila guys. Lighting ni. Besar gila guys. Tengok ekor dia. Belik mamba geng. Sofrok telah habis. Gila lah guys. Tengok ni. Aku punya sofrok tak telan lah, tapi sofrok dia. Sofrok dia sangkut dekat tepi. Hampir lucut guys tadi guys. Mula-mula tadi aku baling, dia sambar tapi tak lekat guys. Dia macam sambar tapi miss. Sambar dia tu memang yang padu lah. Satu badan dia naik dengan ekor-ekor dia tadi naik di bas, tapi miss. Lepas tu aku baling lagi sofrok aku kat tempat yang sama. And dia sambar lagi guys. Sebab dia nak lagi, dia sambar lagi. And aku bagi masa dalam 1-2 saat macam tu, baru sentap. Alhamdulillah. Itu pun
sangkut dengan pelepah-pelepah sawit kat dalam parit tu guys. Dah lah depan aku tu ada parit kan. So aku seberang. And alhamdulillah sebab ada lagi. Ni guys. Wih, padu guys, besar. Besar kan. Alhamdulillah, terbaik. Okay guys, so alhamdulillah setakat tu je lah cerita untuk pagi ni guys. Okay, alhamdulillah tak kumpau, ada manis-manis. Aku strike 2 ekor. So seekor saiz memang padu gila. Set pertama saiz memang padu gila. Aku anggarkan dalam sekilo lebih guys. Aku rasa mungkin dalam sekilo 5 ke sekilo 4 macam tu lah. Tapi aku tak sure sebab apa yang pasti sekilo lebih guys, sebab aku tak bawa penimbang. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.